1 Mei 1976. Selepas terowong komunis itu telah diletupkan, tanpa membuang masa, kami telah berundur ke kawasan di mana kami akan dikeluarkan. Dengan jangkaan bahawa kami akan selamat setelah berundur dari kawasan hutan di mana terletaknya terowong tadi, kami bergerak ke pinggir sebuah ladang getah yang tanpa sedar, rupanya sudah terletak di kawasan Siam. Masing-masing sudah bersedia dan teruja untuk keluar daripada kawasan operasi. Seakan terbayang makanan sedap yang akan menyambut kami nanti, meskipun hanya nasi dan gulai kawah yang disediakan oleh cookhouse. Tekak ni dah terasa kembang sebab asyik ditogok dengan makanan langsung. Nak pula makanan terpaksa dicatu. Maka masing-masing mula berkira-kira hendak makan macam-macam. Sampai di situ, kami menanti pesawat yang akan membawa kami keluar. Kolonel Aziz mengeluarkan arahan. Kami dibenarkan untuk berehat dan makan sikit sementara menanti. Tapi, siapa yang siap dulu, nanti bila pesawat sampai, jalan dulu. Tebang beberapa batang pokok getah untuk dibuat tapak bagi pendaratan pesawat. Maka, adalah di antara kami yang sambil membalas tembakan, kami melakukan pengunduran bagi menghampiri pesawat. Yang sempat naik pesawat dalam keadaan tergesa-gesa dikira bernasib baiklah. Itu pun, jenuh menahan nafas memandangkan pesawat turut menjadi sasaran tembakan. Tanpa sedar, dalam berundur, kami sampai ke gigi ladang getah itu. Rupa-rupanya, di sebalik gigi ladang itu adalah ladang ganja. Berulang kali pesawat yang datang berhadapan dengan tembakan tanpa henti daripada musuh. Kami yang belum sempat menaiki pesawat, mengambil kedudukan untuk memberikan perlindungan buat kawan-kawan kami yang sempat menaiki pesawat yang datang. Memang huru-hara keadaannya masa tu. Daripada apa yang difahamkan kepada kami kemudian, insiden tersebut telah digunakan oleh pihak tertentu bagi mencetus rasa tidak puas hati di kalangan penduduk Thailand dikeluarkan daripada kawasan Thailand. Pasukan polis hutan adalah antara yang menjadi mangsa dihalau keluar. Satu persatu pesawat datang untuk mengambil anggota yang ada, dihujani tembakan. Akhirnya, tibalah giliran kami. Pesawat hari itu diterbangkan oleh Lieutenant Murad. Ketika helikopter menghampiri extraction point untuk mengeluarkan baki kami 18 anggota komando, ia sekali lagi telah ditembak bertalu-talu oleh pengganas komunis. Berterabur minyak pesawat akibat tembakan tersebut. Tapi dengarnya, dalam keadaan nazak sebegitu mereka selamat mendarat di Gubin. Akibatnya, extraction tidak dapat dilakukan dan kami yang tertinggal terpaksa melakukan rendezvous. Bertemu dengan sekumpulan komando berdekatan dengan landing point untuk keluar daripada kawasan musuh. Ketika itu, hari sudah mulai gelap. Jam pun dah lebih kurang pukul 6.30 petang. Kami terpaksa menyorok dan bergerak keluar dari landing point tersebut. Malam itu, tinggallah kami 18 anggota komando diketuai oleh Lieutenant Muda Aziz Rashid. Beliau menganggarkan sejumlah 60 pengganas komunis telah mengepung kawasan di mana kami berada tu. Lokasi tu penuh dengan anak-anak pokok getah yang baru ditanam. Bila hari semakin gelap, geng PGK datang dengan lori dan menjadikan malam tu macam satu pesta. Sambut hari pekerja agaknya. Seronok sungguh mereka sehingga selamba tanpa takut menyuluh lampu picit ke sana sini. Tuan Aziz memecahkan kami kepada 3 kumpulan dan diarah menduduki 3 lokasi. Seorang sentri ditempatkan di antara setiap kedudukan. Arahan beliau, jangan tembak melainkan kehadiran PGK sangat jelas. Ini disebabkan kami memang sedang kekurangan peluru. Sekali tembakan terlepas maka sah-sahlah akan berlaku berbalas tembakan dan nampak sangat musuh mempunyai kelebihan daripada segi jumlah anggota dan kekuatan tembakan. Tindakan itu akan mengundang padah kepada kami pastinya. Maka, malam itu bersengkang matalah kami semua. Jantung berdebar macam drum perang. Rasa gelisah bercampur dengan adrenalin membuatkan kami diarahkan mengurangkan pergerakan bagi mengelakkan musuh mengesan kedudukan kami. Aku sekejap-sekejap berkalih. Terasa kebas pula bahagian-bahagian badan. Kekeringan musim yang panas itu menambah kepada ketakselesaan yang ada. Namun mengenangkan nyawa di hujung senjata, aku bisikkan pada diriku sendiri, sabar. Bau hanyir darah rakan-rakan yang terkorban nyawa dan hilang anggota badan masih segar di hidung.
Masih terbayang-bayang darah yang keluar membuak-buak itu, nafas yang dihela di hujung hayat, rintihan rakan yang kesakitan meraung meminta bantuan dan hanya mampu disenyapkan dengan suntikan morfin, semua itu membuatkan aku tersedu. Apakah ini pengakhirannya buat kami? Terbayang-bayang wajah anggota keluarga masing-masing, dan aku pasti yang lain-lain pun begitu juga. Pasti ada yang teringat anak isteri, tunang, mak ayah malah tak kurang yang membayangkan wajah anak dalam kandungan orang rumah. Apakah sempat menatap wajah ayahnya nanti? Sejak berlalunya helikopter tadi, aku perasan yang di antara kami ber-18, hanya Tuan saja yang bercakap banyak. Itu pun mungkin kerana beliau terpaksa memberikan arahan dan sebagainya. Yang lain-lain lebih banyak memilih untuk menyepikan diri, mungkin melayan debar di hati atau memikirkan tindakan seterusnya atau memikirkan apa yang bakal berlaku. Perutku mula berkeriut. Makanan terakhir yang menjamah perutku hanya nasi berlauk sardin tengah hari tadi. Makanan pun dah makin kurang. Yang tinggal hanyalah saki-baki biskut dan teh. Kami fikirkan kami bakal keluar hari ni, jadi rangsum tak dihantar. Tak sangka pula macam ni jadinya, terpaksalah bertahan nampaknya. Makanan yang dimasak tadi pun tak sempat dimakan, setelah kami diserang mengejut pihak musuh. Anehnya, PGK itu tidak mengambil sebarang tindakan meski tahu kami berada dalam kepungan mereka. Aku sempat mendengar Tuan menghubungi Z Squadron yang beroperasi di kawasan Gubir untuk memaklumkan keadaan di lokasi. Kedengaran suara beliau berbisik-bisik, dan hujung gagang radio ditutup dengan kain bagi mengurangkan bunyi statik. Beliau dimaklumkan yang Nuri tidak akan dapat mengambil kami keesokan hari kerana lokasinya tidak selamat. Seterusnya, beliau diarahkan untuk mengetuai kami untuk RV dengan satu kumpulan rakan yang ditugaskan untuk menyelamatkan kami di satu lokasi di kawasan Malaysia, berhampiran dengan satu LP. Menanti ketaktentuan sebegitu adalah sesuatu yang amat meresahkan. Jari di hujung trigger seakan-akan berbisik, tarik je bila ada peluang, bila melihat kelibat musuh yang berpesta dengan lampu suluh mereka itu. Peluh pula meleleh dari dahi turun ke wajah menaikkan rasa rimas. Di kepala seakan-akan terdengar suara berkata, balas dendam untuk rakan-rakan kau. Manusia-manusia di depan kau ni dah bertanggungjawab menyebabkan rakan-rakan kau rebah dan gugur. Semuanya berbau dengan teriakan ungka dari kejauhan serta bunyi unggas malam yang berselerakkan membuatkan sampai satu tahap, aku hampir-hampir saja menarik picu itu. Tepukan perlahan di bahu menyebabkan aku kembali ke realiti dan beristighfar panjang. Perlahan-lahan rakanku membisikkan arahan Tuan ke telingaku. Kami akan mengambil giliran berjaga dan berehat tanpa kehilangan sikap waspada. Bersama-sama badi masing-masing kami akan bergilir berjaga dan berehat tanpa menimbulkan sebarang pergerakan yang menimbulkan syak. Rakanku memberikan isyarat dia akan mengambil giliran berjaga dulu. Perlahan-lahan aku mengengsut ke banir pokok dan bersandar kepadanya. Namun senjata terus juga berada dalam dakapanku. Aku menolak jangling hack ke belakang dan mataku mendongak ke langit, melihat butiran bintang yang bertaburan di dadanya. Ya Tuhan, semoga rakan-rakanku yang cedera itu selamat. Semoga kau rahmati roh yang telah gugur dan semoga kau selamatkan kami di sini, doaku dalam hati. Terasa payau mulutku yang sudah seharian suntuk tak merasa rokok. Kalau ikutkan hati, nak saja aku nyalakan sebatang, tapi keadaan tak membenarkan aku berbuat begitu. Asap sebatang rokok mampu mengembara sejauh 4 km dalam hutan sebegini, cukup untuk memberitahu musuh di mana kedudukan sebenar kami. Dan mengenang rakan-rakan yang ada bersama aku ketika itu tak rela dan tak sanggup rasanya aku menjadi penyebab rakan-rakanku berdepan masalah hanya kerana aku seorang tak mampu mengawal tekanan yang aku hadapi. Begitulah keadaannya berterusan sepanjang malam itu hinggalah sampai subuh datang menjenguk. 2 Mei 1976, hari kedua. Kedinginan pagi meresap melalui pakaian kami yang sedia lembap dek embun yang turun sejak dini hari. Bergilir-gilir kami solat subuh dalam keadaan darurat seperti yang pernah diajarkan ustaz pasukan. Diterima atau tidak itu bukan persoalannya. Biarlah orang nak kata apa pun. Ibadat kami adalah untuk dinilai oleh Tuhan bukan oleh manusia. Tidak lupa kami panjatkan doa supaya kami akan diberikan tekad dan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh ini dan semoga kami dapat pulang ke pangkuan insan-insan kesayangan kami.
Namun jika sudah sampai ajal kami, biarlah kami mati dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan membocorkan rahsia pasukan yang mampu menggugat keselamatan rakan-rakan kami, atau dalam keadaan kami menjadi petualang kepada tanah air kami. Bekalan air minum dah habis. Embun yang terkumpul di hujung dedaun dan rumput kami ambil buat membasah tekak. Jadilah walau tak seberapa. Makanan jangan ceritalah. Yang ada hanyalah biskut anjing atau biskut keras yang masih berbaki beberapa keping. Masuk ke tekak rasanya macam makan kadbot, tapi cukuplah untuk mengisi perut dan memberikan kami tenaga yang akan kami perlukan nanti. Dari set radio, kami mendapat tahu yang markas taktikal di Gubir telah menghantar 2 pesawat Allied sebagai gunships ke lokasi kami pagi itu. Sebelum bateri set radio mati, Tuan Aziz yang mengenali pilot gunship itu telah mengarah Lieutenant Khalid Ali untuk menembak kawasan tertentu. Hang bantai cukup-cukup badi. Aku terdengar kata-katanya sebelum set radio itu terus senyap. Maka apa lagi, hujan peluru pun turun. Aku rasa Lieutenant Khalid telah menghabiskan lebih daripada 200 butir 20mm HE high explosives. Kami merengkuk dan menutup kepala dengan tangan bagi mengelakkan tembakan atau serpihan dari pokok-pokok yang ditembak mengenai kami. Setelah gunship itu beredar, Tuan Aziz mengarahkan kami meninggalkan lokasi tanpa sebarang sarapan kerana kami sudah kehabisan makanan. Apa lagi yang ada? Air dah habis, nasi lagilah tak ada. Dengan menguatkan semangat, kami melangkah. Kalau orang biasa, mungkin dah ada yang merungut atau menangis. Tapi, kami sudah diajar dan dilatih untuk melalui perkara sebegini. Kami tidak mengambil jalan mudah dengan mengikut trek yang sedia ada kerana kami syak ia mungkin telah dipasang dengan jerangkap sama dan musuh mungkin juga berada dalam kedudukan sedia untuk menyerang hendap. Sebaliknya, kami bergerak berpandukan arah kompas. Sepanjang perjalanan, kami memasang telinga dan mata. Langkah kami menjadi perlahan kerana kami memerhati setiap arah bagi memastikan jika ada sebarang tanda kehadiran musuh atau jerangkap sama. Kami tidak mampu lagi kehilangan mana-mana anggota. Sekiranya berlaku sesuatu, pasti sukar kami mendapatkan bantuan untuk mengeluarkan anggota yang cedera. Silap-silap, ada yang hilang nyawa sementara menunggu bantuan tiba. Walaupun tak nampak kelibat musuh, kami pasti mereka akan menembak bertalu-talu ke arah pesawat sekiranya ia datang bagi membantu kami. Lebih kurang sejam berjalan, kami terjumpa kamp PGK yang ditinggal secara tergesa-gesa. Masih ada periuk, makanan, sebilah pisau dan dokumen yang disahkan kepunyaan Ketua Pasukan Penyerang Assault Force itu. Semuanya berselera. Kemungkinan mereka melarikan diri akibat tembakan gunship tadi. Walaupun perut kami dalam keadaan lapar akibat tidak makan, apa yang ada kami tak sentuh atau usik. Tak mustahil makanan itu ditabur racun sebelum mereka melarikan diri. Setelah Tuan Aziz dan Sarjan pasukan membuat pemerhatian ke atas kamp itu dan mengambil inventori, kami meneruskan perjalanan. Berjalan di dalam hutan setebal Gubir, keadaannya tak semudah disangka. Walaupun banyak pokok dan suasananya redup, kadar kelembapan yang tinggi membuatkan kami cepat berpeluh dan kehilangan cecair. Tekak yang kering semakin perit, apatah lagi bekalan air minum kami sudah kehabisan. Namun kami sudah biasa. Latihan kami sudah mempersediakan kami dengan apa yang bakal kami hadapi ini. Tekad, semangat dan ingatan mahu pulang ke pangkuan insan-insan tersayang memberikan kekuatan kepada kami. Ditambah pula bisikan semangat rakan-rakan menyebabkan kami gagah melangkah walau apa halangannya. Sabar badi, kuatkan semangat. Itu di antaranya. Hanya itu yang kami ada saat itu, senjata kami, rakan-rakan kami dan ketua kami. Dan kami bertanggungjawab ke atas satu sama lain. Bila hari semakin gelap, kami sedar yang kumpulan PGK itu sentiasa mengekori kami tetapi tidak menyerang atau membuat serang hendap seperti jangkaan kami. Bila malam menjelma, Tuan Aziz memerintahkan kami membuat rumah batu, menggantung hemok. Memang terkejut kami mendengar arahan itu. Dalam keadaan getih sebegini masih fikirkan keselesaan untuk tidur. Biar betul Tuan ni, bisik hatiku. Ini kerana, sebarang pergerakan ketika berada di atas hemok akan mengeluarkan bunyi. Sudah pasti keadaan ini memudahkan PGK mengesan kedudukan kami. Kebiasaannya, kami warga komando hanya tidur berhampakan ponco di atas tanah. Buat beberapa ketika kami hanya berpandangan antara satu sama lain.
Tapi bila Tuan Aziz menjegilkan mata, kami pun tak ada pilihan dan menurut arahannya. Mungkin ada strategi tertentu yang dirancang Tuan, kata rakanku. Memang betul rupanya. Ini hanya umpan. Tuan Aziz mengarahkan kami meninggalkan Jungle Hotel itu dan bergerak ke lokasi di atas bukit berhampiran untuk mengatur serang hendap. Seperti sebelumnya, arahan beliau adalah jangan tembak melainkan kewujudan PGK dipastikan. Menurutnya, PGK akan pasang lampu picit yang diikat di penghujung kayu. Mereka akan menyuluh ke arah atas dengan andaian anggota komando akan termakan umpan dan seterusnya akan menembak ke arah cahaya tersebut. Barulah aku faham. Maklumlah, aku sendiri pun masih baru dalam pasukan. Banyak ilmu yang masih perlu aku kaut. Pada malam itu, memang seperti yang dijangkakan. Kami melihat cahaya dihala ke arah atas di mana kami berada. Alhamdulillah, dengan apa yang telah diberitahu oleh Tuan, kami patuh pada arahan dan tidak termakan umpan tersebut. Kalau tidak, pasti akan berlaku pertempuran besar malam itu. Pasti geng PGK itu tertanya-tanya, kenapa kami tak bertindak? Rasa puas juga melihat mereka berjaya diperbodohkan kembali. Sepanjang malam itu, sama seperti malam sebelumnya, kami hanya menunggu dalam keadaan waspada. Teringat aku satu falsafah lama yang aku belajar. Dalam peperangan, kita harus menilai kekuatan kita. Kalau ternyata kita berada dalam kedudukan yang kurang mendapat manfaat, jangan serang. Sebaliknya, gunakan tipu daya untuk mengelirukan musuh. Ternyata malam itu, yang terkeliru adalah musuh itu sendiri. 3 Mei 1976. Macam tak percaya, ianya dah masuk hari ketiga. Seperti malam sebelumnya, kami mengambil giliran berjaga. Walaupun tahu musuh berada di keliling kami, selagi mereka tidak melakukan apa-apa, kami juga harus praktikal. Sudah beberapa hari kami tidak makan. Air minuman kami kekurangan dan hanya bergantung kepada apa yang ada di sekeliling kami, dan kami sudah jauh berjalan. Jika ditambah dengan rehat yang tidak cukup, berkemungkinan kami tidak mampu memberikan reaksi yang perlu bila musuh mula mengambil tindakan. Mungkin itulah yang mereka cuba lakukan, membunuh kami perlahan-lahan. Mungkin mereka mahu kami menjadi putus asa, lemah semangat dan benar-benar keletihan, kemudian mengambil peluang meratah kami hidup-hidup kerana mereka tahu. Dalam keadaan masih mampu, sekiranya kami diserang, kami akan berjuang mati-matian, walaupun hakikatnya jumlah mereka lebih besar. Ketika matahari bangkit pagi itu, tanpa sedar aku terlelap di pokok yang menjadi tempat sandarku. Rakanku yang mengambil giliran berjaga menggoncangkan badanku perlahan. "Badi, bangun." Terbiasa dengan latihan, aku tak perlu digoncang lebih daripada sekali untuk disedarkan. Setelah semua anggota dipastikan cukup jumlahnya dan dalam keadaan selamat, Tuan mengarahkan kami bersama dengannya turun ke jantel yang ditinggalkan itu. Betul jangkaan Tuan. Kem itu telah dicerobohi oleh PGK. Penuh kesan tapak kaki di kawasan kem itu dan kalau menengok dari jumlahnya, mau ada lebih kurang 40 PGK. Nasiblah kami tak bermalam di situ. Kalau tidak, bayangkanlah apa yang berlaku. Silap-silap ada yang mati ditikam begitu saja. Selepas mengemaskan barang-barang yang digunakan di jantel itu, kami meneruskan perjalanan menuju ke RV. Sama macam hari sebelumnya, masa yang diambil adalah agak lama untuk kami sampai ke destinasi, kerana kami berada dalam keadaan yang penuh waspada. Berjaga-jaga dengan musuh satu hal. Berjaga-jaga dengan jerangkap sama lagi satu hal. Tapi syukurlah, di sepanjang jalan, ada juga kami berjumpa akar terjuntai yang daripadanya kami berjaya dapatkan seteguk 2 minuman buat menghilangkan dahaga. Walaupun payau rasanya, akar itu menjadi penyambung kepada survival kami. Ada juga beberapa jenis daun yang dapat dikunyah bagi menghilangkan sedikit rasa lapar yang menyerang perut. Salah seorang anggota lama menunjukkan bagaimana daun itu boleh didoakan dengan ayat suci, dan kemudian digunakan untuk menghilangkan rasa lapar itu. Begitu bermanfaat ilmu yang kami timba selama ini, walaupun ramai yang mempertikaikannya. Dalam keadaan macam tu, mana nak sempat memburu pelanduk atau kijang buat santapan. Malah binatang pun lari bila tercium bau manusia. Sampai di sempadan Malaysia, Thailand, tiba-tiba kami diarahkan berhenti. Masing-masing melompat mencari perlindungan dan bersedia untuk pertembungan. Rupa-rupanya terdapat lakaran JS yang dilekat di beberapa batang pokok.
Mungkin ia dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakutkan kami. Dalam keadaan lapar, ada kemungkinan kami akan menjadi keliru dan takut meneruskan perjalanan. Silap-silap, mati kering kami di sini. Agaknya itulah niat musuh. Jadi bagaimana? Nak dibuat tak peduli, manalah tahu kalau betul ada JS. Nak dipeduli, ianya mungkin tipu helah yang akan melambatkan perjalanan kami. Mujurlah Tuan Aziz mendapat idea. Beliau mengarahkan 3 haversack diikat dengan tali dan dilontar ke arah yang akan kami lalui. Kemudian haversack tersebut ditarik. Sekiranya terdapat JS, ianya akan meletup tetapi tidak akan mengenai kami. Nak lebih yakin, kami gunakan pula sebatang kayu untuk menunjal tanah di sepanjang laluan bagi menentukan laluan tersebut selamat. Begitulah kami ulang-ulang. Baling haversack, tarik. Atur langkah, sambil tunjah tanah dengan kayu, lepas itu, baling lagi. Walaupun mengambil masa yang lama, dalam tak sedar akhirnya kami tiba di lokasi RV. Di sana, kami disambut satu pasukan warga komando daripada Y Squadron yang diketuai oleh Lieutenant Muda Raja Saikaran yang sedia menunggu, dan yang lebih baik, ada nasi dan lauk. Hidung kami disapa bau harum ayam masak kurma dan rendang daging pek ransum. Kalau dalam keadaan biasa, kami mungkin dah tak hairan. Tapi saat itu, itulah bau yang paling sedap pernah aku cium. Masing-masing meluru. Aku tak dapat gambarkan bagaimana manisnya rasa air kosong yang menujah tekak ni, setelah berhari-hari menelan air akar yang payau dan air embun yang hanya secubit. Ada yang menerpa ke arah rakan-rakan yang ada bekalan rokok terlebih dulu. Ada pula yang terus duduk bersila menghadap makanan. Alhamdulillah, perkataan itu yang aku dengar diulang-ulang di sekitar kem sementara itu. Senyuman dan tepukan bahu daripada rakan-rakan menyegarkan kembali semangat kami yang sudah makin sena sejak beberapa hari lalu. Dalam keriuhan, aku terdengar Tuan Aziz berkata, inilah buat pertama kali beliau habis makan satu mestin nasi kerana terlalu lapar. Seterusnya, kami diiringi menuju ke LP. Mendengar kibasan Roto Nuri kali ini merupakan lagu paling indah pernah aku dengar. Dalam sedikit termangu, aku jadi terkesima mengenangkan bagaimana kami boleh selamat setelah apa yang kami lalui itu. Rupa-rupanya, sepanjang beberapa hari kami lalui itu, kami sebenarnya dikepung oleh hampir 300 orang musuh. Hanya Tuhan yang tahu betapa bersyukurnya kami, dan saat pesawat itu meninggalkan tanah, aku lihat makin lama pucuk-pucuk pokok menjadi semakin kecil. Tanpa sedar, setitik air mataku menitik. Ya, ada kerisauan dan ketakutan yang menguasai hatiku. Tapi melihat bumi menghijau yang ada di bawahku itu, aku tahu. Kalaulah aku diminta sekali lagi mengulanginya, demi mempertahankan tanah ini daripada musuhnya, demi mempertahankan nasib saudara-saudara seperjuanganku, aku takkan teragak-agak mengulanginya. Aku bersandar ke dinding pesawat memejamkan mata sambil membiarkan rambutku diusik angin yang lalu, dalam perjalanan pulang ke kem Gubir. Suasananya cukup riuh saat kami mendarat. Rakan-rakan daripada pasukan kami serta pasukan-pasukan lain menyambut kami dengan usikan dan tepukan semangat. Hampir aku terduduk bila mendengar Tuan Aziz dimaklumkan bahawa pihak atasan sudah mengarahkan 18 keranda disediakan untuk kami semua. Dalam riuh rendah suasana itu, aku hanya mencari tempat yang agak tenteram untuk bersendirian sebentar. Sebuah truk berpet 3 tan menjadi sasaranku. Aku bersandar ke tayar sambil menyalakan sebatang rokok yang diberi salah seorang rakanku tadi. Terasa lega tekak menerimanya setelah beberapa hari berpuasa. Aku dapat tahu, beberapa orang telah memohon cuti. Antaranya adalah Tuan Aziz yang aku dengar telah memohon cuti 3 hari daripada pegawai memerintah, Lieutenant Kolonel Hasbullah, untuk berjumpa dengan ibu bapanya. Dengarnya cutinya diluluskan. Aku tak cuti pun tak apa. Aku bujang lagi. Biarlah rakan-rakan yang dah ada keluarga ambil giliran dulu. Lagipun, mak ayah aku dah tak ada. Kau okey, Komando? Suara itu membuatkan aku mengangkat muka. Terkocoh-kocoh aku cuba bangun. Beliau hanya memberikan isyarat tangan menyuruh aku duduk kembali. Lieutenant Kolonel Hasbullah menenggekkan punggung ke atas tong drum yang diterbalikkan di depanku. Orangnya serius dan kelihatan tegas, tapi suaranya tenang sekali. Dengan tenang beliau mengeluarkan sebatang rokok dan dicucuhnya. Kau okey ke? Soal beliau lagi. Tergagap-gagap aku menjawab.
Okey tuan, Alhamdulillah. Aku bersyukur korang balik dengan selamat. Alhamdulillah, ujarnya. Aku menundukkan kepala. Tapi ada kawan-kawan kita yang mati dan cedera tuan. Tak sedar bila ayat tu keluar dari mulutku. Kau menyesal? Tanyanya terus. Terkedu aku nak menjawabnya. Tak tuan, tapi mereka harus dibela. Beliau mengalihkan pandangan ke arah padang, di mana kelihatan beberapa anggota sedang menggulingkan bekalan minyak pesawat yang baru tiba dalam tong drum. Kalau kau tanya aku tahu tak ada seorang pun kat sini yang akan kata mereka nak kehilangan nyawa atau anggota badan di sini atau di mana-mana juga. Tapi aku kenal jiwa-jiwa berani ni yang takkan undur daripada medan walaupun itu risiko yang kita hadapi, sebab kalau kita berundur, anak bini kita pula yang akan terpaksa membayar harganya. Cucu cicit kita takkan sempat merasa udara bumi bertuah ni. Mendalam sungguh kata-katanya, membuatkan aku terdiam. Beliau bangun, menepuk bahuku, dan berlalu pergi. Aku menarik panjang-panjang asap rokok itu. Angin kering yang datang menyapa, mengingatkan aku apa yang diucapkan beliau tadi. Ya, satu hari nanti, takkan ada sesiapa yang akan ingat kisah kami di sini. Takkan ada yang menyebut apa yang kami harungi demi pertiwi di sini. Tapi sekurangnya pada masa tu, kalau Tuhan izinkan, aku akan mampu duduk di sebuah kerusi, melihat cucu cicitku berlarian dan berkejaran, menikmati erti kebebasan yang kami menangi di sini.